Jom kita try makan macam mana rasa dia, sedap ke tak. Memang sangat sedap, sebiji rasa dia. Hai guys, welcome back to Mon Mukbang Channel. Penuh dengan cheese ni, tak kau nampak tak? Mon Mukbang Channel, godong-godong. Orang kata affordable. Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to Mon Mukbang Channel, godong-godong. Sesiapa je boleh tengok video aku ni, kau boleh minta korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni kepada orang lain. Kalau boleh biarlah YouTube aku ni sempurna sampai 7 bulan. So hari ni kena makan apa? Depan mata korang ni ada puding gummy, ada 4 perisa lah. Depan mata korang ni ada perisa strawberry. Lepas tu kita ada perisa oren. Kita ada jagung. And last kita ada mangga. So berat dia ni, satu paket ni 150 gram. So harga dia satu paket ni tak sampai lah RM7. So aku dah beli. Kalau kau nak try beli, bolehlah tekan beg kuning. Aku akan sediakan beg kuning lah. So jom kita try makan macam mana rasa dia, sedap ke tak. Gummy ni boleh makan ke tak, macam mana rasa, kita kena tengok lagi. So tak perlu tak masa lagi, jom kita try makan. Aku nak try makan strawberry ni, nak rasa sedap ke tak. By the way, satu paket ni anggaran kalori dia dalam 20 ke 30 kalori gitu. So jom kita makan. Bau strawberry dia guys. Tengok. Tengok. Bentuk dia tak macam strawberry tapi macam seakan-akan lychee gitu lah. Tengok. So jom kita makan, bismillah. Tak sedikit kenyal tapi sedap. Sedap ah. Aku suka makan benda ni. Not bad, dah tahan. Next kita try pula yang perisa oren. Bentuk dia sangat real, dah seakan-akan di moment again. So jom kita makan. Bismillah. Sedap. Tak ada kena keras sikit, tapi sedap lah kalau kau makan ni. Memang rasa kata memang akan nak repeat 2-3 kali. Memang rasa biji rasa macam limau mandarin. Sekarang ni pula perisa jagung. Perisa jagung. Tengok guys bentuk dia, sebiji macam jagung kan. Not bad. Sedap. And last kita try yang perisa mangga pula. Ini dia perisa mangga. Tengok guys, bismillahirrahmanirrahim. Memang sangat sedap, sebiji rasa dia. So memang sangat recommended lah untuk korang tengah makan. Memang sangat sedap. Antara 4 ni mana paling aku suka? Aku suka perisa mangga. Ni mangga. Nombor 2 suka yang oren. Sedap lah yang oren ni, kenyal tapi memang rasa macam limau mandarin. 3 aku suka yang ni, jagung. Last kita letaklah strawberry. So aku rasa setakat ni je konten kepada hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku and share video aku daripada orang lain. Kalau boleh biarlah YouTube aku ni sampai 7 bulan. Minggu ni aku nak buat konten simple ya. Sebab minggu ni agak busy lah. So nanti bila dah free aku akan buat konten berat sikit lah. So setakat ni je konten aku. Assalamualaikum semua and bye.